Mael, kamu ni aku tengok bab kerja memang rajin. Hari ni aku buka rumah kamu ya. Bukan apa bini aku tu, kakak raya ni makin sibuk lagi, sampai tak sempat nak masak. Apa kata boleh? Beras pun dah habis. Jangan kata raya. Nak buka puasa esok pun belum tentu. Abah ni pemurah sangatlah. Gaji Abah hari tu pun Abah bagi Pak Abu tu pinjam. Imam, dah lah. Kan hari tu isteri Pak Abu tu nak bersalin. Ya. Wah. Terima kasih. Sama-sama. Nah, adik ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللهم كسمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. Wah, cubi. Allahu Akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala. Mai, aku ingat aku nak balik dulu lah. Di rumah tu dah nunggu tu. Nak ajak pergi shopping katanya. Tahun ni saja 3 pasang baju dia. Kamu ajuk pula dia. Balik dulu ya. Allah. Tak apa. Mael, aku balik dulu ya. Sekejap. Ini ada beras. Berapa bagus ni? Ini ada 1,500. Ambil lah. Duit apa ni Pak Iman? Kan aku dah beritahu dulu, kalau kita niaga ada untung lebih, rezeki lebih, sama-sama lah kita kongsi. Boleh buat belanja raya. Ambil. Pak Iman, terima kasih. Tak terima kasih buat apanya. Itu hak kamu tu, usaha kamu selama ni. Aku ni tolong sampaikan aja, Mai. Ya, Irma, terima kasih banyak. Tadi makan masa buka tadi sedap betul. Makan dengan nasi panas-panas. Wah, memang sedap. Terima kasih ya. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin ya. Assalamualaikum. Allah terima. Kalau dia nak hantar rezeki, macam-macam cara.